Fuyo, dapat baju raya baru. Cantiknya abang punya, Dik. Cantik kan? Cantik, cantik. Cantik ya. Ayah, ni baju raya adik dengan abang. Mana baju raya ayah? Ayah, Ya dek? ayah dengar tak abang tanya, mana baju Melayu ayah? Baju Melayu ayah pakai yang tahun lepas punya, elok lagi. Kenapa tak beli baju Melayu baru dengan adik dengan abang ni? Boleh pakai lagi baju Melayu ayah tahun lepas, beli pun bazir je. Ayah, adik dah tak sabarlah nak tunggu pagi esok nak raya. Adik nak tidur sekali dengan baju Melayu malam ni. Sebelum tidur ni, ayah ada beli satu lagi. Apa tu ayah? Beg. Wah, ni adik. Huyo. Beg silang Alien Workshop. Mesti mahal kan ayah? Murah je. Bolehlah untuk adik buat raya esok. Besok hari raya adik nak pakai beg ni nak keliling satu kampung biar dapat duit raya. Abang pun nak pergi rumah Tok Dalang, Tok Imam, Tok Siak. Semua abang nak pergi beraya. Abang, rumah Tok Dalang kan tahun lepas adik dah pergi. Dia bagi 5% je. Kupiknya Tok Dalang. Ayah, adik tak nak pergi dah rumah Tok Dalang. Dia bagi 5% je. Jangan macam tu dek. Hari raya ni kita pergi bermaaf-maafan. Bukan semata-mata nak duit raya je. Ayah, adik nak tidur lah. Adik tak sabar nak tunggu pagi raya esok. Esok adik dan abang pergi raya sama-sama tau. Abang pun nak tidur jugalah ayah. Terima kasih ayah. Sama. Koyak dah baju Melayu aku 3 tahun lepas. Nak beli tak cukup duit. Tak apalah, beli untuk anak-anak pun dah rasa gembira dah. Rasanya sakit gigi. Macam ni sakit gigi punya.